dalam persidangan kebangsaan 16 Ogos ini, satu usul akan dikemukakan kepada para perwakilan dalam persidangan kebangsaan tersebut, iaitu untuk menentukan sama ada DAP kekal dalam kerajaan atau tidak untuk tempoh parlimen yang baki. So, ini adalah satu usul yang akan ditentukan oleh para perwakilan, sama ada kekal atau tidak dalam kerajaan. Jadi keputusan itu tidak dibuat oleh CEC, tetapi kita menyerahkan kepada para perwakilan, di mana ada 4,000 lebih perwakilan yang layak hadir dalam persidangan kebangsaan itu, dan kita serahkan kepada kebijaksanaan para perwakilan untuk membuat keputusan sama ada DAP harus kekal dalam kerajaan sampai akhir tempoh ini ataupun sebaliknya. So, itu keputusan akan dibuat pada 16 Ogos nanti. Kita memang ada membahaskan perkara ini, tetapi CEC tak nak membuat apa-apa pendirian, kerana yang penting ialah perwakilan kita kena buat keputusan itu. Jadi kita tak nak ada apa-apa pendirian untuk memandu keputusan perwakilan. Perwakilan ada kebebasan mutlak untuk membuat keputusan mereka, sebab semua perwakilan akan dibekalkan secret ballot. Mereka bukan mengangkat tangan. Mereka akan dibekalkan kertas undi untuk mengundi sama ada kekal atau tidak. Jadi CEC mengambil keputusan supaya kita tidak mengambil satu pendirian rasmi. Memang kita ada macam-macam pandangan dalam CEC, tetapi itu adalah pandangan peribadi anggota-anggota CEC. Tetapi saya tidak mahu mempengaruhi keputusan daripada perwakilan. Perwakilan akan ada kebebasan untuk membuat keputusan mereka sendiri.